Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel saya Raymond Don. Nama saya Muhammad Iman. Tajuk saya hari ini adalah Sepetang di Taman Tasik. Kalian, Bandaraya Seremban ialah merupakan nadi aktiviti bagi seluruh Negeri Sembilan. Beberapa tempat lawatan boleh juga didapati di luar Seremban seperti di Kuala Pilah, Jilebu, Port Dickson dan sebagainya. Seremban adalah pusat pentadbiran bagi Kerajaan Negeri Sembilan dan di sekitarnya terdapat banyak taman-taman perumahan. Selain daripada mal-mal yang ternama, di Seremban terdapat Taman Tasik yang sering dikunjungi oleh orang ramai dan penduduk setempat, terutamanya di hujung-hujung minggu untuk bersantai bersama keluarga. Sekitar Taman Tasik ini terdapat trek untuk berjoging dan ada juga perkhidmatan bot sewa untuk para pelawat sama ada dari tempatan atau luar daerah Seremban. Di video kali ini, Raya nak tunjuk suasana di hujung minggu iaitu pada hari Sabtu petang di mana ramai orang datang ke Taman Tasik ini membawa anak-anak dan keluarga masing-masing untuk beriadah dan berehat di pinggir tasik. Jom kita saksikan video ini sama-sama. Assalamualaikum, saya Zarina. Saya berasal dari Seremban. Saya dan suami saya dengan anak saya, kami datang ke sini untuk meluangkan masa lah petang-petang ni. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Kami daripada GGP Ventures. Sekarang ni kita ada buat perkhidmatan sewa paddleboat dan juga kayak serta juga stand up paddle berada di Taman Tasik Seremban. So kami kat sini beroperasi setiap hari daripada Selasa sehingga hari Ahad. Cuma kita beroperasi daripada pukul 8 pagi ke 7 malam. Kepada penduduk-penduduk Seremban yang sukakan aktiviti lasak, sukan air, nak beriadah bersama keluarga, jemput datang ke Taman Tasik Seremban kalau berminat untuk bersama-sama untuk paddleboat ataupun kayak sukan air bersama keluarga. Terima kasih. Ini kita punya special.
Rekreasi bersama keluarga adalah penting kerana kebanyakan ibu bapa hari ini bekerja. Jadi, hujung-hujung minggu lah masa yang sesuai untuk membawa anak-anak bersia-sia atau bersantai bersama. Dan Taman Tasik Seremban inilah salah satu tempat yang patut dikunjungi untuk melepaskan lelah dan bersama keluarga. Nah, itu je lah video saya kali ini. Sepetang di Taman Tasik kalian. Okay, sekarang jangan lupa subscribe, tekan je apa like, share dengan kawan kalian ya. Okay, so jangan lupa tengok reminder lagi ya. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa di next video.